Assalamualaikum. Hari ni kita nak pasang apa ni, RTT, rooftop tank. Rooftop tank di Seri Kambangan. Jadi lepas ni kita tak susah dah untuk pergi camping. Tak susah lah lepas ni kita nak pergi camping. Jadi kita pasang rooftop tank. Ni proses untuk pasang rooftop tank lah. Yang ni kita beli. Yang ni kita buat sendiri, besi tebal 2.5 ataupun 1.6 macam tu. Ni pun barang kita recycle. Barang ni kita recycle. Jadi ni dah kejadian dia. Jadi rooftop tank sini banyak pilihan lah. Ni yang kita beli lah. Yang ni. Betul lah sini. Betul lah. Ni. Ni rooftop tank yang second hand. Yang second hand harga jackpot lah. Jadi harga dia yang ni 4,500. 4,500 boleh tidur. Boleh tidur luar. Boleh tidur 4 ataupun 5 orang, satu keluarga boleh tidur. Ni rooftop tank dia panggil soft shell. Ni yang ABS. Yang ni yang ABS. Dia ada hard case. Hard shell. Yang punya ikan. Ni hard shell. Kalau macam ni hard shell. Ni hard shell, dia keras. Dia macam ni. Jenama ni dia OME. OEM. OEM. Tapi ni Wyland. Wyland ni worldwide juga, tapi made in China. Tapi ada kualiti lah. Kualiti. Jadi sekarang ni kita dalam proses lah pasang honing sekali. Honing. Jadi yang mana suka camping, beriadah tu boleh. Ni honing 270. Nanti siap kita tunjuk nanti. 270. Tu proses-proses dia lah nak pasang. Okey, ni RTT yang kita beli tadi, yang kita buka tadi kan. Ni dah angkat, dah masuk kat atas ni. Jadi ni lah jadi dia. Tapi ni yang second hand lah. Second hand pun kualiti masih cun lagi. Masih baik kan. Kalau baru 5,800. Yang ni 4,500. Boleh lah. Ni lah kejadian dia. Ni lah kejadian ni. Bracket pun kita dah pasang. Bracket untuk honing. Honing ke honey? Nanti kan bunyi macam lucah pula kan. Honey lah, honey. Ni kita dah pasang. Bracket dia tebal kan. Jadi kalau pakai ni, kita tak perlulah nak bawa kemah kulu kile nak pasang canvas. Tak perlu dah. Itu atas kereta macam ni. Tapi dia ada lah yang mahal, yang murah. Kalau nak senang, nak tahu, guna ChatGPT. Tulis bajet berapa, guna ChatGPT. Macam tu. Okey, sekarang kita dah siap pasang honing. Brand Nomad. Brand Nomad. Boleh datang sini lah kan. Servis baik, harga pun okey. Okey lah kan. Ni kita cuba buka rooftop tank kita yang baru pasang. Sekarang ni kita tengok macam mana jadi dia.
Macam tu lah kejadian dia. Sisi ni pun dia boleh post. Kalau nak dia boleh post. Dia boleh balik pasang sendiri lah. Warranty setahun. Jadi boleh lah. Dia macam tu lah. Dia side horn ni dia macam ni. Tapi adalah nak kena modi sikit nanti balik. Lepas tu dia punya bawah. Dia punya bawah ni dia ada full aluminium. Full aluminium. Ni boleh tidur 5-6 orang kot. Satu keluarga lah. Satu keluarga. Dia ada dia punya besi honi dia. Dia macam ni lah. Dia ada honi. Lepas tu kat atas dia memang luah lah. Untuk keluarga tu senang. Dia ada untuk bagi dia tak turun lah. Ni kita nak buka side horn ni. Side horn ni yang 270. Dia siap ada lampu, dia siap apa semua kan. Jadi kita tak perlu susah-susah dah. Tak perlu nak susah-susah. Nak pasal flysheet lah apalah tak perlu dah. Kita pakai je. Sampai side buka waktu turun barang apa semua terus je. Ni proses dia lah nak buka ni. Dia setiap batang tu dia ada lampu. Benda ni sebenarnya tak ada dalam perancangan. Tapi tak tahulah macam mana boleh jadi perancangan pula. Dia ada lampu, kat sini ada lampu. Ni lampu LED 1, 2. Dia macam tu 3. Ada sekejap. Ni proses dia nak pasang lampu lah. Pasang lampu. Lepas tu dia punya material pun okey lah, kualiti. Tengok dia punya bracket ni tebal. Dia panggil apa? Padan dengan harga. Padan dengan harga. Tak boleh lah kita nak banding dengan harga RM10,000, RM20,000 lah. Tak boleh lah. Kita kena banding dengan harga dia lah. Berbaloi lah. Dengan kualiti, dengan finishing. Macam tu. Ni dia punya tempat pot lah untuk kita pasang lampu. Dia sampai sini. Jadi yang kaki travel boleh. Dia punya ni pun tengok dah kualiti dah. Dia punya penyakut ni kan aluminium. Aluminium. Dia ada tiang. Semua aksesori yang ada ni dia ada spare part. Tu yang penting. After sale no problem. Dia macam tu. Dia siap ada bagi ni. Dia dah reka cukup-cukup dah. Tak ada dah terlanggar tekok ke, kena kepala ke, sangkut. Dia dah siap-siap dah. Jadi kita nak masak ke, kita nak apa ke, jadi senang lah. Jangan lupa like,
Kecil eh? Abang punya taksi. Oh, taksi. Yang ni kena dulu lagi. Kalau kita nak apa ni? Nak masak ke apa ke senang dah lah ke depan ni. Tak perlu nak ribut-ribut lah. Tak perlu ribut-ribut. Cuaca pun hujan ni. Dia nyala. Lampu dia nyala dah. Banyak kali. Dia boleh je nak terang, nak malap. Tu. Dia ada kuning. Dia ada putih. Cuma kita touch dia je. Kita touch dia. Kuning. Kuning putih. Mati putih. Okey dah ni. Yang berminat boleh mari dekat RY Adventure di Seri Kembangan. Jangan risau, harga berpatutan. Harga berpatutan. Harga kalau murah, after sale teruk, tak guna juga. Tak guna juga. Jadi kita nak biar after sale tu okey kan. Senang nak cari barang. Murah tapi masalah after sale tak guna. Dia akan jadi gini lah bentuk dia. Jadi macam ni. Kita ruk. Ni proses kita nak simpan dia balik. Sebab sekarang ni ribut. Tapi okey lah. Kualiti okey, semua okey. Semua okey. Jadi ni proses untuk dia. Itu proses untuk dia lipat lah masuk. Dia cukup mudah kalau kita nak pergi mana-mana kan. Jadi inilah salah satu alternatif dia sebelum beli motorhome ke apa ke. Inilah cara yang praktikal jugalah kira. Nanti kita ada duit kita beli motorhome. Motorhome lori 4x4. Macam tu. Dulu Ahmad juga sebelum ada benda macam ni aku sebelum tak terima. Aku kisah pasal flashy kan. Aku cari pokok. Kena planning dulu. Inilah proses-proses dia. Dah beres. Dah boleh zip. Boleh zip. Ini semua barang-barang dia. Ini dia punya. Ini kena adjust tekan saja. Kalau abang nak bagi loose ya, tekan yang depan. Abang bagi lock tekan belakang. Terus harap. Ni proses untuk kita apa ni? Kita kemas kemah pula. RTT. Kita nak kemaskan RTT, nak simpan dan kita nak balik lah. Ni proses lah. Proses untuk kita kemas-kemas. Sekarang kita nak simpan lah dia.
Tu cara dia. Tengok kamera senyum. Nanti nak masuk YouTube ni. Dia macam tu je. Jadi nak cari kebahagiaan kena ada pelaburan lah. Investment dia panggil. Jadi macam tu lah cara dia. Jadi kita tutup. Macam tu. Dia mungkin perbezaan antara yang harga marhai dengan harga yang kayangan. Beza dia masa nak tutup ni lah. Kalau kayangan tu dia lebih senang lah nak tutup, nak buka. Kalau kayangan tu buka terus siap. Kalau tutup terus siap. Tak adalah nak repair-repair, nak cocok-cocok gitu. Itulah perbezaan dia. Jadi yang berminat tu bolehlah cari RY Venture di Seri Kembangan. Ni dah yang dah siap pasang. Dah siap dah ni. Dah siap. Dah kita nak on the way balik dah. On the way balik cari part lah pula. Yang berminat boleh cari ni brand dia Nomad. Nomad. Okey, terima kasih. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Okey, dia solid lah. Solid. Jangan lupa tu. Like, komen, share tu. Ni bukan review berbayar ni. Bukan review berbayar, review yang free. Berkongsi. Berkongsi pengalaman.